Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan dengan anda macam mana cara untuk kita nak daftarkan TikTok Shop. So, anda boleh jual barang dekat TikTok ni. Dia lebih kurang macam Shopee je. So, saya akan tunjukkan macam mana cara dia, okey? So, pertama sekali anda boleh pergi ke website seller.tiktok.com. Dan lepas tu pilih Asia Seller dan tekan Malaysia. Malaysia Seller ni tekan enter dan login menggunakan TikTok account anda. Dan lepas tu tekan authorize dan dekat sini tekan sign up with TikTok account lah. Dan lepas tu tekan start selling. So lepas anda dah berjaya login ke seller TikTok shop ni, anda perlu verify anda punya account dulu. So anda tekan ni verify now dan pilih ni lah, ni straightforward je lah. Anda tekan business type, individual, shop name, nama kedai anda, verify personal info, type of identification sama ada ID ataupun pasport. Anda perlu upload gambar IC anda ataupun gambar salinan pasport anda. Dan lepas tu tekan submit. So selepas anda dah verify anda punya account tadi, anda cuma perlu tunggu dalam mungkin beberapa minit atau beberapa jam lah sebelum account anda di-approve untuk TikTok Shop ni. So anda akan terima email yang mengatakan application untuk TikTok Shop anda telah pun diterima dan approve. So selepas anda dah dapat email tadi yang mengatakan anda punya application dah approve, anda pergi balik ke TikTok Shop seller ni, website dia ni, dan anda akan dapati yang progress untuk verify documents ni dah complete lah. Tak perlu tunggu lama pun. Saya tunggu lebih kurang 2-3 minit je tadi. Mungkin ada orang makan masa sikit lah. Mungkin sejam lebih ke. So depends lah nanti ya. Dan seterusnya anda perlu pergi ke upload now ni. Button untuk start upload satu produk anda ataupun produk pertama anda. So tekan upload now. Dan masukkan info ni lah. Masukkan details ni. Dia straightforward je. Nama orang, nama contact person, telefon number dan alamat untuk anda punya warehouse ataupun alamat untuk pick up barang yang anda jual nanti. Okay, so selepas anda dah selesai masukkan semua info-info ni, anda tekan start to add products. Dan dekat sini macam biasalah kalau anda dah biasa buat dekat Shopee, sama je nama produk. Sebagai contoh saya nak jual apa? Saya nak jual keyboard lah. Saya tekan. Okay, contoh ya. Lepas tu saya tekan kategori saya pilih computer and office equipment. Dan lepas tu saya pilih lagi accessories dan keyboards. Dan lepas tu saya pilih brand. Sebagai contoh saya ambil Logitech. Ada Logitech Gaming ataupun Logitech Computer Accessories. Pilih ni bundle set atau kalau anda jual set bundle. Kalau ni bukan, tekan no dan upload gambar produk anda. Dan lepas tu anda masukkan details. Sebagai contoh apa-apalah details tentang produk tersebut. Dan kalau ada video, anda masukkan video. Dan variation name ni kalau anda ada beberapa pilihan lah, sama ada mungkin color ataupun size produk tersebut. Kalau ada banyak size ataupun banyak color. Okay, so sebagai contoh variation name ni saya boleh pilih sama ada specification atau color. Okay, so saya pilih color dan dekat sini saya tulis white. Dan lepas tu saya boleh tambah lagi, add variation lagi. Dan lepas tu saya boleh tambah lagi, add an option, tambah lagi sebagai contoh black pula. Okay, saya tambah black pula dan tekan add variation. So untuk warna produk tu sebagai contoh white ni tadi, saya boleh upload gambar untuk white. Dan black saya boleh upload gambar untuk produk yang berwarna hitam lah. Okay, seterusnya saya boleh scroll lagi ke bawah dan tengok variation list ni. Kita boleh masukkan harga untuk setiap variation tu. Sebagai contoh kalau warna hitam lain, harga kita masukkan lah. Dan lepas tu kuantiti yang ada dekat tangan kita. SKU ni tak payahlah, optional. Tak payah isi pun tak apa. Okay, shipping dan warranty. Anda boleh masukkan dia punya berat untuk produk anda tu. Dan kemudian size untuk produk yang anda nak jual tu. Masuk kat sini. Ni warranty period ni anda masukkan lah kalau ada. Dan warranty policy ni kalau ada. Dan anda punya produk ni anda boleh tak buat COD ataupun cash on delivery. Kalau boleh, enable. Kalau tak boleh, disable je. So bila selesai, saya tekan publish. Dan dia tulis kat sini dah, congratulations, your product has been published successfully. Tekan finish. Dan lepas tu saya boleh tengok kat sini produk saya dekat bahagian products dan tekan manage products. So itu je cara macam mana kita nak daftar untuk jual barang dekat TikTok, iaitu TikTok Shop ni lah. So saya harap video ni bermanfaat kepada anda. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.